maknanya dari sudut advokasi dan undang-undang kita. Apa yang kita buat adalah kita bekerjasamalah dengan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab. Misalnya di bawah Jabatan Perdana Menteri ada bahagian hal ehwal undang-undang di bawah YB Azari. So dekat situ kita bersama-sama cuba pinda akta-akta yang sesuai lah, yang sepatutnya, undang-undang yang sepatutnya. Misalnya adalah akta kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak 2017. So ini kita baru pinda untuk tambah baik. Pada tahun 2023 telah dipinda. Akta tu 2017. Kita tambah baik pada tahun 2023. Kemudian kita tambah baik juga akta-akta yang melibatkan akta keterangan kanak-kanak dan akta keterangan lah 1990. Semua tu berlaku 2024. Dua akta ni. Akta ni macam ni, kita bagi contoh mudah lah bahasa undang-undang dia macam inilah. Contohnya sekarang ni, undang-undang awal dulu misalnya untuk kes-kes penderaan sampai seksual dan sebagainya ni, kanak-kanak yang boleh bagi keterangan jadi saksi ni sama ada dia adalah mangsa ataupun pemangsa pelaku. Bukan kanak-kanak ni bukan dia je yang kena jadi dera. Kadang-kadang dia pun ada dera orang juga. Sebab dia pun ada je bully kanak-kanak lain kan. Sebab sekolah kan banyak kes bully. Jadi dalam undang-undang kita dulu masa 1950 yang boleh jadi saksi yang diambil keterangan secara recording, maknanya dia punya environment yang child friendly ni adalah bawah 16 tahun. 16 tahun ke bawah. 16 tahun ke bawah. Jadi macam mana dengan kanak-kanak yang 17 tu? Kan? 17 tahun, sebab dia masih kanak-kanak. Tapi undang-undang kita tak treat dia sebagai kanak-kanak. Dia tetap disoal balas di dalam kandang macam orang dewasa. Pertanyaan-pertanyaan peguam masih lagi bersifat you betul, you salah, macam itu kan. Maksudnya you masih lagi boleh menakut-nakutkan kanak-kanak tu. You layan dia macam orang dewasa. So kita pindah akta tu supaya child friendly punya sistem ni, environment untuk soal jawab dengan kanak-kanak ni lebih friendly ni. Kita dah naikkan umur kepada bawah 18. So kita pindah undang-undang. Maknanya jadi kita dapatlah kanak-kanak menjadi saksi tu dengan lebih baik. Bila kanak-kanak dapat jadi saksi lebih baik, dapat bukti lebih baik, dapat keterangan lebih baik. So hakim boleh lebih memihak kepada kanak-kanak. So selama ni bila proses mahkamah tu sukar, banyak kes lepas. Banyak kes lepas sebab cara kaedah dapatkan pembuktian daripada kanak-kanak tu, keterangan kanak-kanak tu sukar. Kanak-kanak tu traumatized kan. So kita nak dapatkan keterangan daripada kanak-kanak tu kena dengan cara berbeza. So dulu-dulu punya undang-undang cara kita sama macam kita buat kat orang dewasa. So, kita ubah akta-akta yang saya sebut tadi tu supaya dia lebih child friendly lah. Dan harapannya selepas ini keterangan ataupun yang diberikan oleh kanak-kanak tu lebih kukuh lah untuk sabitkan pelaku-pelaku. Sebab saya boleh kata rate kita dekat mahkamah untuk sabitan sangat rendah. Untuk buat kanak-kanak ni sangat rendah. Bayangkan kes rogol, kes bunuh sangat rendah. Sebab kita tak dapat keterangan kukuh. Sangat banyak kes yang datang pada kita penderaan, saya boleh katakan satu pun tak lekat di mahkamah. Sangat-sangat susah. Melainkan saya bagi contoh kes masjid Batang Kali. Yang perasan yang budak kena molest tu. Perasan tak ada kes tu dekat masjid Surat Subuh tu kan. Dia kena molest dengan 19 years old boy. Budak tu OKU. Tapi kenapa polis cepat tangkap? Kenapa charge dah semalam? Minggu lepas ke? Jumaat dah charge. Isnin dah charge. Berlaku hari Jumaat, hari Sabtu baru tangkap, Isnin charge. Bayangkan lajunya. Sebab capture dalam CCTV. Betul. Capture dalam CCTV. Ada bukti. Capture dalam CCTV. So clear muka, clear action. Tapi salah tak boleh circulate video tu sebenarnya. Tu bersalahan dengan akta kanak-kanak lah. Patutnya wajah budak tu tak boleh didedahkan. Polis je yang boleh ada all the videos. So itulah sebab mudah budak tu ditangkap lah, yang 19 years old boy tu. Tapi imagine so many penderaan dan so many sexual abuse case yang tak ada recording CCTV. Sangat susah untuk macam penjaga tadi, suspek tu OKU. So dia boleh dijatuhkan hukuman juga? Boleh sebab
dia adalah you lembam pembelajaran. Tapi maknanya mahkamah akan tengok dari aspek itu supaya melihat dari aspek sama adakah lembam pembelajaran itu menjadikan dia ada kena-mengena dengan kejadian ataupun jenayah yang dia buat. So kalau memang tak ada, so tak ada masalah pun untuk jatuhkan hukuman lah. Sebab dia kalau dia betul-betul OKU yang orang kata macam tak sioman tu lain cerita lah, itu boleh jadi defense. Kalau tak sioman dia sebab dia tak stable, dia maknanya dia boleh berfikir, cuma dia lembam lah, dia lambat. Boleh nampak normal pun time kejadian normal, the way how dia buat tu nampak normal lah. So itu satu dari aspek perundangan macam ni kita tangani. Kedua dari aspek pendidikan lah, pendidikan dan promosi. Pendidikan ni kita turun ke semua kawasan kalau yang kita boleh sampai, dan kita fokus juga kepada isu-isu macam perkahwinan kanak-kanak. Walaupun orang kata perkahwinan kanak-kanak, mana ada itu penderaan. Perkahwinan kanak-kanak adalah penderaan kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dia tak fit pun untuk berkahwin. Tapi kita benarkan dia berkahwin. Lepas tu orang pun cakap, ni saya sebutlah terus terang, orang kata suaka ni sibuk pasal isu perkahwinan kanak-kanak, sedangkan Islam benarkan, adat benarkan. Kita kata dalam Islam memanglah tak ada had umur perkahwinan. Okey, undang-undang kita pasal perkahwinan kanak-kanak ni dia berdasarkan negeri lah. Kalau yang agama Islam, perempuan 16 tahun, lelaki 18. Maknanya kalau 16 tahun ke atas boleh kahwin tanpa perlu dapat kebenaran mahkamah. 18 tahun ke atas lelaki boleh kahwin tanpa kebenaran mahkamah. Tapi kita ada je kes-kes yang macam kita tengok kat Kelantan, Terengganu, Sarawak, yang kes melibatkan perkahwinan kanak-kanak 15 tahun, 14 tahun kahwin kan. Dia orang pergi dapatkan kebenaran mahkamah syariah lah. So kita bagi tahu memang Islam tak letakkan had umur. Maknanya boleh kahwin selagi berkemampuan. Maknanya dah ada kebijaksanaan kan, orang panggil ar-rushd tu. Tapi sebagai sebuah negara dan kerajaan yang mementingkan, dan kita tahu sejauh mana kematangan masyarakat kita. Kita pun tahu kalau kita wanita, umur berapa sebenarnya kita boleh berkahwin. Adakah kita fit kahwin pada umur 14-15 tahun tu? Adakah sebenarnya itu terbaik untuk kanak-kanak tu? Kita pun tahu kan, ibu bapa pun tak tahu. So kerajaan sepatutnya wujudkan undang-undang yang menaikkan umur perkahwinan itulah kepada 18 tahun ke atas. Dan ia bukan menyalahi agama pun kan, ia adalah sesuatu yang adalah bersifat untuk maslahah lah, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kanak-kanak tu sendiri. Sebab kanak-kanak tak ada berfikir, dia ikut je suka dia, sebab dia rasa macam sweet je, dia influenced by Korean culture dan sebagainya, sweet dan nak kahwin. Tapi dia tak tahu struggle of the marriage itself, yang dia perlu sabar berapa puluh tahun lamanya kan. Dan tak ada siapa beritahu dia. So kalau ibu bapa dia tak functional untuk beritahu dia, kerajaan yang kena buat sesuatu. So kita regard marriage underage ni is a penderaan. Sebab dia tak sepatutnya duduk dalam situasi itu, dia sepatutnya belajar. So orang mungkin kata takkanlah kahwinan kanak-kanak ni penderaan. Okey, kalau tanya kita dari lensa hak kanak-kanak ni, ia adalah penderaan kanak-kanak. Betul juga. Okey, antara statistik yang kita perolehi isu perkahwinan kanak-kanak ni, majoriti yang kahwin bawah umur ni, sama data kita, perkahwinan kanak-kanak ni yang paling tinggi sebenarnya negeri Sabah. Sabah, diikuti Kelantan dan Sarawak. Tetapi penceraian paling tinggi adalah Johor. Johor negeri yang paling tinggi lah penceraian dalam kalangan mereka yang berkahwin bawah umur. Faktor dia mudah. Kalau kita turun dan kita cek dekat mahkamah syariah tu punya permohonan, sebab berkahwin adalah kerana mengelakkan zina. So majoriti adalah kanak-kanak telah terlanjur. So bila jadi macam tu, you berkahwin pun you tak tahu kenapa terlambat you kahwin. So memang eventually paling cepat kahwin dan paling cepat divorce. Dan tapi paling cepat divorce tu berlaku di Johor lah. So bila dalam keadaan macam tu, itu yang menjerumuskan kepada keluarga yang broken lah, broken family, tak ada family support system. Dan itu yang you pun berisiko untuk you kanak-kanak, you melahirkan kanak-kanak dan you mendera kanak-kanak macam tu. So this cycle is a cycle. Itu yang kita nampak lah. Pengabaian,
dah kes dera Ya, tu. kes dera kan, pengabaian. So itu satulah yang kita turun bagi pendidikan. Dan kita buat promosi. Promosi ni kita buat pamphlet, infografik, kita buat video tentang isu-isu ni. Macam kita punya Children Commissioner turun pergi ke media, ke media-media mainstream media, masuk forum dan sebagainya, bercakap di TV, radio untuk isu ni lah. Itu promosi kita tentang ni. Dan last sekali, macam yang saya sebut tadi, portfolio kita terima aduan dan pemantauan. So aduan ni ada kes-kes yang orang mengadu dia ada isu-isu penderaan, kita turun dan siasat lah. Saya kena cakap terus terang, sebenarnya kita masih lagi ada banyak gaps lah dalam siasatan kes-kes penderaan ni. Dari sudut kelemahan di pihak polis masih ada lagi, kelemahan di pihak di pihak JKM ada lagi. Saya bagi satu contoh je. Kita ada satu kes di Perak melibatkan kes liwat 11 pelajar oleh seorang guru sukan. So dia bermula dengan you groom budak-budak ni supaya budak-budak ni macam suka dekat you bagi hadiah, grooming. Kes-kes macam ni, grooming, bagi suka dan sebagainya, dan you liwat budak tu. Dan cikgu ni bijak, dia bukan dia yang penetrate budak tu. Faham tak dia punya konsep tu? Dia bukan dia yang meliwat, dia suruh budak-budak tu liwat dia. Dia yang macam mana, dia yang merangsang budak-budak tu dan budak-budak tu liwat dia. Jadi dari aspek pembuktian susah. Sebab koyakan di apa tu, budak tu tak ada. Tak ada koyakan. So lelaki tu je yang, cikgu tu je yang ada. Jadi sukar untuk buktikan benda tu. So yang boleh dibuktikan adalah dari sudut keterangan kanak-kanak. Keterangan kanak-kanak. So di groom. Apa yang berlaku adalah dalam kes tu 11 tu dia report polis. Okey, dia report polis pada ustaz tu report pada polis. Polis sepatutnya kalau ikut akta dan ikut garis panduan kes-kes jenayah seksual ni, sepatutnya terus cari JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat ni macam penjaga kepada kanak-kanak. Ini memang undang-undang kata you kena cari JKM. Okey, cari JKM, panggil JKM supaya teman kanak-kanak ni untuk pergi ke hospital. Untuk buat check up segera apa berlaku, ambil keterangan dan sebagainya, untuk buat fully medical check up. Hospital buat fully medical check up. Polis dah hantar, polis balik, hospital buat. Hospital discharge 11 budak ni balik ke tempat kejadian. Ke premis tanpa pemakluman kepada JKM, which is wrong. Sepatutnya kena maklum kepada JKM, sebab JKM je yang boleh decide tempat tu selamat tak untuk budak tu balik. Sebab pelaku dia masih dekat situ. Pelaku dia boleh saja orang kata mendoktrin supaya tarik balik kes, supaya jangan proceed, dan true enough pelaku tu masih ada kat situ, doktrin, dan budak-budak tarik balik kes. Budak-budak tarik balik. Kita turun jumpa budak-budak, kita tanya kenapa adik tarik balik kes. Adik tahu tak dia apa yang dia buat kat adik tu salah? Kita tanya. Dia jawab, saya pun salah kak. Dia cakap, kenapa adik salah? Sebab saya pun terangsang sekali. Yelah, sebab dah kena bela tu. Saya kata adik tak salah. Adik is kanak-kanak. You are young, you immature, you tak tahu dia buat tu apa. Kalau you terangsang pun it's not your fault. You are children. You being brainwashed. Oh tak, cikgu ni penting kat sekolah ni. Dia bawa funding, dia bawa dana, dia cikgu sukan, dia buat banyak perubahan. So, kita orang rasa bersalah untuk buat cikgu ni digantung. So agensi-agensi ni saya rasa masih lagi lompong dalam siasatan. Sebab tu orang selalu kata, suah kami sibuk kacau polis, suah kami sibuk kacau orang. Sebenarnya kita tak kacau, kita tegur supaya untuk tambah baik kan. Kita nak cari kebenaran, dan sebenarnya kita nak bantu yang sepatutnya kita bantu adalah budak-budak tu. So itu yang kita cakap dengan polis, sepatutnya macam ni, patutnya kita cakap dengan JKM, you bagi tak counselling ke budak-budak ni supaya diorang boleh hidup normal. Kalau you tak bagi, so baru macam bila kita tegur, baru agensi buat. Itu kekurangan dia. Kita tak ada integration lagi dekat Malaysia ni. Yang macam dekat UK ada satu kes rogol, ada kes dera. Semua agensi akan tahu apa nak buat. Dia macam orang kata sana dah kuat lah. Dah kuat sistem tu. Satu kes masuk, semua trigger, semua menyala apa yang patut buat. Ini kita masih dia kena pergi tulis, jumpa dengan Kementerian Pendidikan, tolonglah gantung cikgu ni. Tolonglah cikgu ni jangan ada kat sekolah. Kita pula begging dia. Kita yang kena pergi semua agensi ni, kenapa tak buat
ni lagi. Kenapa cikgu ni masih kat sekolah ni? Betul. Oh sebab diorang tak ada lagi benda yang macam kalau ada ke dia Ada kita kes, ni. tak ada. Diorang kira polis. So apa-apa Polis jenayah dengan JKM. polis JKM. JKM pun rasanya masih setengah tempat je yang tahu JKM ni ada function dalam role macam ni. Oh. Kes macam contoh adik yang molested tu, JKM ada role dia. Betul. JKM kena bagi counselling pada dia. Tapi orang macam langsung tak sebut JKM kan. Sebenarnya polis tu je. Masjid pun kena ada role dia juga kan. Betul. So maknanya semua orang kena ada role masing-masing. Tapi bagi kes macam ni, polis kena settle. Yang polis settle, dia polis kena fikir semua. Sebab Padahal dia kena dengan budak kena kan. dengan budak. So sekolah tu masih ada budak tu. Cikgu tu datang mengajar. Sekolah pun tak buat apa-apa. Dengan sekolah ni boycott budak-budak yang report. Oh, sekolah buat Sekolah kebudak lah cikgu-cikgu. Cikgu ni kena bail dekat 100,000. Oh, sekolah lah kena ni. Bukan, dia macam cikgu ni patut kena bayar. Ya. Cikgu-cikgu kumpul Uish. crowdfunding untuk lepaskan pelaku ni daripada jaminan. Kau budak-budak je kena Bukan. brainwash. Yang lain semua kena Ya, brainwash dengan juga. satu sekolah kena brainwash. Cikgu-cikgu yang fund dia untuk dia lepas daripada sebab kau tak boleh bayar jaminan masuk lokap. Duduk dalam, so bayar jaminan 100,000. Besar suka position dia Besar kan. juga, padahal dia cikgu sukan biasa di sekolah. Tapi dia sangat influence lah. Mungkin dia bagi orang kata berpengaruh di sekolah lah. To the point. So case now, dan dia berjaya, dan dia ada lawyer. Daripada 11 budak tu, hanya seorang je yang prosecute case. Allah. Seorang je yang Seorang dapat je yang normal. bertahan untuk prosecute case. Sebab yang lain semua sama ada dah kena bayar atau sama ada dah groom, dah brainwash. So, kita pun tak boleh buat apa lah. So kes dia tengah jalan ke macam mana? Tengah jalan lagi. Tengah jalan. Oh. Dan satu-satu kes kita memakan masa bertahun-tahun. Betul. Bertahun-tahun. Sebab budak tu tak jadi kanak-kanak dah. Budak tu dah jadi dewasa dah dan dia perlu repeat setiap kes tu berkali-kali bila ada soal sensitif, bila ada soal jawab bicara kan. So itu yang traumatized tu. Most cases budak-budak give up. Betul sebab kalau dah lepas 18 dia dah tak Dia give up, tak payahlah, dia just nak move on ya. Betul. Biasa dah lepas umur 18 dah Sebab move on lah. budak-budak yang kita jumpa tu, kita cakap adik-adik kena teruskan, kak saya nak move on. Saya tak nak Betul. fikir benda ni. Saya dah tak nak dah. Sebab dah track terlalu lama. So bila akak datang dia akak tanya saya ni, dia traumatized saya. Oh. So banyak kes kita gagal di mahkamah because kanak-kanak dah give up. Betul. Ibu bapa pun give up. Ibu Betul. bapa ada kes-kes ibu bapa rasa dia part of the thing. Dia rasa dia bersalah. Dia rasa sebab dia gagal jadi ibu anak ataupun kes-kes macam tu. Contoh yang buat tu bapa, ada yang ibu tutup kes, tutup bersekongkol. So Betul. anak tu tak ada support system. Bayangkan yang buat ayah dia, mak dia sokong ayah. Betul. So budak tu tak ada support system. Yelah dia yang girlfriend, boyfriend, mak Ya. bapak yang buat juga kan. Another thing, kita pun buat monitoring. Kita turun-turun institusi. Dan mungkin orang nampak pun macam takkanlah itu penderaan. Kita institusi-institusi yang kita turun, misalnya rumah kanak-kanak, kita dapati ada kes-kes yang melibatkan macam kanak-kanak di rotan. Okay. Didisiplinkan secara keras. So rotan adalah penderaan kanak-kanak. Orang mesti cakap rotan tu dah, kita dulu kena rotan okey je kan. betul. Rotan is penderaan kanak-kanak. Sebab hotel pun pernah kan. sebab apa hak seorang ibu bapa tu ataupun hak penjaga untuk kita rotan? Siapa yang bagi kuasa kita merotan? Okay. Kan? Siapa yang bagi kuasa ni? Apa mandat kita? Kan? So dalam konteks Islam tu pun sendiri, selagi ibu bapa penjaga tu dia tak capai maksimum penjagaan kanak-kanak dan pendidikan, maknanya kita tak educate anak kita dengan betul, kita tak deserve rotan anak kita. Dia macam ni, you tak ajar dia betul, lepas tu dia buat salah, you rotan dia. You yang salah at the first place. Kita yang salah, kita yang fail sebagai parent. Kita tak rotan budak diri kita kan. Tapi kita rotan anak kita as a convenient. As a convenient nak menyelesaikan keserabutan rotan macam tu. So itulah yang berlaku dalam sistem, yang kita cuba nak sampaikan kepada masyarakat. Kekerasan itu tidak akan mampu mengubah kanak-kanak tu jadi seorang yang berdisiplin. Sebaliknya, dia adalah konsep di mana penjaga atau ibu tu nak senang je. Convenience kan. Kita nak anak tu senyap rotan menakutkan anak. So itulah konsep yang kita rasa orang tu banyak juga question kita ambil kes-kes rotan kat sekolah. Okey, KPM masih merotan lagi, Kementerian Pendidikan masih merotan. Rotan kat sekolah misalnya, tapi dia punya sekular dia adalah rotan hanya kepada pelajar lelaki. Budak perempuan tak ada rotan tau. Memang tak boleh rotan dalam perkeliling sekolah. Budak perempuan tidak boleh dirotan. Apa juga kesalahan.
In fact dekat dalam akta kanak-kanak tak ada hukuman rotan. So kanak-kanak tak ada rotan dah sekarang. Tapi kat sekolah masih merotan dan merotan pelajar lelaki. Kita memang bagi tahu dengan KPM you tak boleh rotan. Dekat mahkamah kes-kes berat ni. Kes berat ni, kes bunuh. Tak rotan. Kenapa you rotan budak tu merokok? Kenapa you rotan budak tu hotel sekolah? Kesalahan tu lebih kecil berbanding dengan yang kat luar. So kadang-kadang yang masuk handle geni kita tak rotan, you rotan dia buat benda-benda macam tu. Tapi cikgu-cikgu of course dah tanya apa tu, so apa mekanisme lain nak disiplin budak-budak. So itu yang kita beritahu, kita kena cari alternatif ini. Sebenarnya kita kena fikir adakah budak tu akan jadi baik if you continue rotan dia. Adakah budak tu berubah atau dia just behave when you are around. Kan? So sebenarnya banyak benda yang perlu ditukar dalam sistem tu. So konteks penderaan tu pun sebenarnya lebih besar. Bukan sekadar konteks penderaan yang kita faham dalam media tu. Tapi ia memerlukan perubahan paradigma lah, cara fikir lah. Barulah benda tu boleh difahami lah. Kalau selain daripada agensi tu, cabaran terbesar kita capacity kita. Kita pegawai yang kalau you talking about aduan, pegawai kita seorang je yang menjaga bahagian aduan dan nak kena selesaikan aduan yang masuk ni. Dan aduan yang masuk ni rencam isu dia. Bukan, kalau penderaan tu dia bukan satu konsep itu saja. Kanak-kanak tu ada juga isu pendidikan, ada juga isu kemiskinan, ada juga pelbagai isu. So dia rencam. Jadi kekangan untuk kita address kes-kes tu jadi agak lambat. Dan biasa masyarakat dia expect cepat kan, dia expect nak cepat jawapan. Tapi itulah yang berlaku. Cabaran kita is satu benda tu. Kedua adalah orang ingat kita ni macam polis, kita boleh tangkap orang. Ataupun orang yang kita JKM kita boleh bagi tempat perlindungan. Kita tak ada. Tugas kita pemantauan. Kita memantau agensi-agensi untuk buat kerja. Itu saja. Dan kita bagi pengesyoran. Kekangan yang lain adalah kita tak boleh paksa polis ikut cakap kita. Kita boleh beritahu, okay polis, sepatutnya you kena beritahu JKM kes macam penderaan seksual ni, you kena panggil JKM untuk bersama-sama dengan mangsa supaya JKM boleh buat report sebagai pelindung, nak tempatkan kat mana sebab budak-budak ni trauma. Kita boleh tegur. Tapi kalau polis nak buat, kita tak boleh buat apa. Itu dia ada bidang masing-masing. So kalau polis kata no, saya tak ada dengan cakap suakam, contohnya lah. So tak dapatlah kita nak pergi lebih jauh. Cuma selalu kita bincang banyak dengan polis. Sebab polis pun ada isu juga bila contohnya dia dalam sama-sama dia lah polis, contohnya dia ada kes dia pula dibuli sesama rakan dia. Dalam kes polis tu ada senior bully polis macam tu. Kadang-kadang dia dipecat tanpa sah, tanpa cara yang betul. Dipecat oleh atasan secara salah, dia akan dibuat pada suakam. Dia ada hak untuk lapor pada kita. Sebab walaupun itu bukan kanak-kanak lah, tapi bahagian lain lah yang in charge. Tapi dia ada hak untuk lapor pada kita. Dia telah dipecat secara salah, atasan telah menyalahguna kuasa memecat dia. Dia report pada kita. Maksudnya boleh pun? Boleh. Jadi disebabkan itulah kita cakap dengan dia, kita ni hak asasi ni kita bukan jaga hak kanak-kanak dan nak tarik salah je. Kita pun jaga hak dia sebagai anggota polis. Berlari sikit daripada kanak-kanak. Lepas tu kalau macam kan masa COVID tu kan ramai pekerja yang macam kena tarik gaji apa semua, boleh. Okey, boleh, memang boleh adu dekat Suhakam. Cuma dia kena lalui proses dia di agensi dia dulu. Contoh macam ni, okey, dia gaji diberi secara tidak wajar, dipotong gaji secara, dia report dulu kepada Jabatan Buruh. So dah report pada Jabatan Buruh, tak ada tindakan daripada Jabatan Buruh, report pada kita. So kita ni follow up agensi tu, kita follow up Jabatan Buruh tu, apa tindakan ni, macam tu. Tapi kalau isu tu sistemik, macam sistemik ni macam contoh isu migran dekat Top Glove, bertepatan teruk dan sebagainya, itu kita akan ambil sebagai satu konsep siasatan menyeluruh. Dia sistemik. Tapi kalau individu ni biasa kita suruh report pada agensi dulu untuk siasat. Tapi bila agensi dah tak siasat, baru kita pergi pada agensi tu lah. So itu cabaran dia. Kemudian kalau ikutkan ialah dari penerimaan agensi lah. Kita dah 25 tahun bekerja dan kita rasa agensi yang paling bekerjasama dengan kita sebenarnya polis. Polis, immigration, penjara, sangat bekerjasama lah. Maknanya sebab kita dah banyak kali, kita
kita dah ada orang kata banyak sembang, banyak cakap, banyak pendidikan, banyak orang kata dah engagement ni buat, so dia orang lebih faham tugasan kita dan dia orang rasa itu pun membantu menyelesaikan tugasan dia. Walaupun di peringkat pendalaman tu masih lagi problem, tapi secara umumnya di peringkat atasan dari orang-orang kata apa, kalau Bukit Aman, Dawangi, ni familiar. Maknanya dia orang sangat respect PD Suhakam sebab kita pun bantu dia juga. Misalnya macam contoh IPPC yang polis punya integriti, itu adalah cadangan Suhakam. Maksudnya ada isu-isu yang melibatkan integriti polis ni, kita cadang untuk tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Integriti. So polis pun setuju sebab itu pun nak bantu naikkan image dia di mata masyarakat, sebab dia ada satu integriti yang dalam institusi dia, agensi dia sendiri. So polis dah banyak jauh ke depan lah, walaupun banyak lagi orang kata penambahbaikan yang perlu lah. Tapi The Hardest adalah yang baru-baru, agensi yang macam institusi yang macam kita baru nak tegur. Macam pendidikan, dia masih rasa susah nak terima pandangan Suhakam. Sebab tu kita masih ada lagi silibus yang tak relevan. Kita tengok budak-budak masih lagi tak faham apa yang diajar oleh guru-guru. Kes-kes kita masih ada lagi rotan di sekolah. Macam mana penjara tak rotan budak, sekolah rotan budak. Faham tak? Kita rasa ironi. Penjara tak rotan budak-budak. Betul lah. Henry Greenwood tak rotan budak-budak, sekolah rotan budak. Jadi ironi sangat. So kita cakap banyak kali dengan KPM, you patut rasa something wrong with your regulation. Sebab tak ke arah kepentingan terbaik kanak-kanak. You masih lagi implement sesuatu yang menyenangkan you. Sebab voter ni kan dari zaman kita dulu lagi. Daripada zaman dulu lagi. So diorang rasa macam voter tu sangat normal dan biasa. Ya. Macam menyelesaikan Menyelesaikan masalah secara segera. sebenarnya. Sebenarnya menyelesaikan masalah semua adalah melalui perbincangan. Macam ni kita nak capai satu apa-apa perbincangan, tapi buat Malaysia belum ready untuk itulah, saya nampak. Even rasa sebuah keluarga untuk kita dapat capai satu keputusan bersama dengan anak tu, kita tak bincang dengan dia. Tak bagi dia faham kenapa hasrat kita A, B, C, D. Kita terus impose dan kita nak dia faham sebab kita rasa kita autocrat kan, tinggi daripada dia. Sebab melihat rotan ni, dia macam dulu-dulu pun percaya saya kebun kan. Dia balik pada kebun, memang dia akan bawa rotan. Standby kat rumah kan. So tak tahu pula benda tu adalah penderaan. Tapi kat dapat kat saya potong rotan tu. Kan? Tapi bila kita sebut macam Nabi tak pernah rotan, anak Nabi tak pernah rotan, anak dia daripada Nabi lagi sibuk daripada kita. Nabi tak pernah rotan. Tapi orang marah, orang akan cakap, siapa Suhakam nak cakap Nabi tak pernah rotan. Suhakam ni dah sibuk bela hak LGBT. Kita macam kebel-kebel kan. Macam okey. Akta kita ada dua akta yang spesifik bagi tahu apa kena buat. Pertama, akta kanak-kanak. Akta kanak-kanak, if you go by section 29A, semua masyarakat termasuk ibu bapa kita ni semua, kalau kita syak ada kes penderaan, kita digalakkan melaporkan. Kalau nak lapor tu, kat siapa kita sebenarnya siap? Okey. Kita nak melapor. Kadang orang tak tahu. Tak tahu kan? Okey, kita boleh lapor sama. Pertama simple memang polis lah. Polis. Kalau tak pergi pada polis, kita boleh pergi pada JKM. JKM di talian 1599. 1599. Itu ada 39 belakang. So semua, kalau kita syak ada orang kata macam nanti orang kata fitnah pula. Tak ada. Ini undang-undang ni melindungi kita. Orang kata nanti fitnah pula, suka-suka hati je tuduh mak ayah tu mendera. Tak. Memang undang-undang tu kata you syak je, you lodge report. So boleh. Tapi sebab masyarakat kita, yelah macam ni, bila you lodge report nanti you kena panggil bagi keterangan, silsilah ibu you kena masuk court, itu masyarakat kita punya masalah lah. Tapi kalau kita fikir itu untuk kebaikan budak tu, kita masyarakat yang kreatif, kita kena report pada polis. So 29A akta kanak-kanak tu memang kena report. Doktor pun ada section yang berkaitan, section 28. Kalau budak tu datang ke hospital, doktor bagi rawatan dan doktor suspek ada penderaan, doktor wajib, yang itu wajib. Doktor wajib report polis. So doktor yang tak report polis, kalau dia suspek ada penderaan, doktor tu menyalahi akta kanak-kanak dan boleh dihukum. Kes Zulfarhan kan? Zulfarhan ni sebab dia dah dewasa je, dia beyond 18. Oh, dia beyond 18? Dia beyond 18 kes masa kejadian. Dia lebih, dia 18 tahun ke atas. So dia bukan kanak-kanak. Kalau dia kanak-kanak, ketika rakan-rakan dia tu bawa dia ke klinik, klinik kan, yang dia
untuk dapat kedua kali kan bawa kan. Betul. Kalau dia kanak-kanak, doktor tu dalam keadaan dia yang sangat melecur macam tu, tak report polis, doktor tu kena. Tapi because dia bukan kanak-kanak, doktor tu tak kena. Sebab selalu tentera ni dia akan backup dulu. Kes-kes macam tu, macam cakap kan, benda ni kadang-kadang orang luar tak tahu. Masalah dalam tentera ni kadang-kadang apa yang berlaku kita bawa kepada doktor tentera sendiri. Doktor tentera tu pun Dia backupnya. akut arahan daripada paling kanan. So benda tu tak bawa keluar. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah banyak buka mata. Kalau berlaku kes macam ni dalam camp tak boleh nak buat, automatik buat report polis, baru tindakan luar akan berjalan. Cuma dalam kes Zulfarhan tu sebenarnya dia dibawa ke klinik swasta. Klinik swasta bukan doktor, bukan doktor tentera pun. Bermaksud doktor tu dia just, saya anggap tak serius lah dia buat jawab rawatan tu, dan sebab dia suruh budak-budak tu bawa balik Zulfarhan ke hospital. Tapi budak-budak tu of course lah bawa pergi hospital kan. So kali kedua bawa untuk cuci luka, budak tu dah 90% burn kan. So you tahu ni something wrong with the boy lah kan. Tapi sebab dia tak sangkut kes tu pada doktor tu, sebab dia bukan budak-budak lah. Kalau budak-budak sangkut sebab section 28. Another person yang akan kena tak, memang doktor je. Doktor dan kemudian orang awam. Doktor wajib untuk lapor. Tak lapor boleh ambil tindakan. Dia ambil tindakan. Dulu undang-undang tu nak buat kat cikgu. Cikgu tahu, cikgu tak lapor, cikgu kena. Oh, cikgu marah. KPM tak nak. Bergaduh. Jadinya buang nama cikgu dalam akta. Cikgu tak wajib lapor. Sekarang yang wajib lapor adalah doktor. Tapi 29A tu kata semua orang digalakkan. So kalau you tak lapor, taklah kena tindakan. Tapi ini penderaan fizikal. Tapi kalau penderaan seksual, semua yang tahu, sesiapa saja yang tahu wajib lapor. Ini di bawah Seksyen 19 Akta Kesalahan Jenayah Seksual 2017. Walaupun suka sama suka. Lapor kalau kita tahu. Sebab itulah bahayalah sekarang ni. Undang-undang sebenarnya makin ketat lah berkaitan dengan jenayah seksual ni, makin ketat sebab kita nak protect children kan. So siapa yang tak lapor, dia boleh dipenjara dan boleh didenda RM5,000. So itu yang patut diwar-warkan kepada masyarakat lah. Yang ini, yang kesalahan jenayah seksual ni, cikgu kita semua, siapa yang tahu. Kebanyakan kes kan tak report kan. So kalau at the end of the day, masa tiba-tiba kes tu report, dapat tahu sebenarnya dah ada orang yang tahu, orang tu boleh kena. Plus pelaku dia tu kalau dalam kalangan ahli keluarga, cikgu, penjaga, akan ditambah lagi hukuman lebih berat. Dia ada dalam undang-undang. Soalan yang 10, soalan terakhir. Okey. Apakah harapan Suakam untuk masa depan dalam menangani isu penderaan kanak-kanak, dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran dan pencegahan? Okey. Harapannya kita memang berharap kes penderaan ni kalau kosong tu macam terlalu idealistik lah. Kita berharap kes penderaan, tak kisahlah semua yang saya sebut tadi tu kan, penderaan dari segala aspek termasuk pengabaian ni berkurang lah, semakin berkurang dan bukan semakin bertambah. Itu harapan kita, dan kita berharap kanak-kanak di Malaysia ni lebih cakna tentang hak dia lah. Hak dia sebagai kanak-kanak, dia kena tahu dia very special, individu di Malaysia. Itu harapan kita. Dan kesedaran di peringkat pembuat dasar masyarakat tentang kepentingan menjaga hak kanak-kanak ni lah, meletakkan kanak-kanak ni sebagai keutamaan. Sebab they are our future kan. Dia lah generasi yang akan menggantikan kita ni. Mereka adalah generasi yang akan datang, yang akan memimpin Malaysia. So kemudian di peringkat agensi-agensi ni kena lebih faham lah tentang perbezaan dari sudut treatment terhadap kanak-kanak ni berbanding orang dewasa. Di semua agensi kita dapati tak libatkan kanak-kanak lah dalam membuat dasar. Sebab tu contohnya macam Kementerian Pendidikan, dia tak tanya pun kanak-kanak silibus ni macam mana, sesuai tak. So buat undang apa-apa dasar semua buat dalam kerangka fikir orang dewasa. Tak ada tanya kanak-kanak kan. Sebenarnya ini biasa. Kita dalam kalangan kita sebagai ibu bapa pun kita tak faham konsep ni, kanak-kanak punya pandangan. Sebab kita selalu rasa kita betul, kita dewasa, kita dah makan garam, kita tahu semua benda. So
So kita impose je dekat anak-anak kita. Dan bagi contoh, saya bagi contoh ni masa saya bagi talk, as simple as kita nak buat family vacation, kita nak bawa anak-anak kita jalan-jalan, kita tak pernah tanya pun dia nak pergi mana. Tapi kita namakan dia sebagai percutian keluarga. Kan, ni percutian keluarga. Jom kita pergi jalan-jalan, ni percutian keluarga. Anak-anak kita macam pergi mana? Okey, pergi mak ayah dia letakkan Cameron Highland. Tak tanya pun nak pergi Cameron Highland. Nak pergi Cameron. Anak tu mungkin tak nak. Kan? Kita tak pernah tanya pun. Lepas tu bila anak kita moody, anak kita tak seronok, kita pun marah dia. Kenapa moody ni? Mak nak bawa, kan mak bawa percutian keluarga kan? Buat attitude, problem. Anak degil nak. So, faham tak dia punya konsep tu? Kita tak pernah tanya. So, bila kita tak pernah tanya, kita rasa anak kita nakal, anak kita tak behave, anak kita problem. Sebenarnya, kita yang tak tanya. Kita yang tak meraihkan pandangan. Kita selalu cakap, budak-budak kecil itu apa, biar ayah yang plan everything atau mak plan everything. Dan kita so-called mengatakan it's a family punya vacation. So proud kata, kita bercuti bersama keluarga. Sebenarnya itu percutian kita. Itu percutian ibu bapa. Percutian syok sendiri. Percutian syok sendiri dan kita rasa anak-anak kita happy. Kan? Tapi to be honest, anak-anak kita ni sebenarnya baik. Saya berkata anak-anak kita ni baik sebab dia just happy apa yang ibu bapa dia bagi. Itu anak-anak kita. Tapi to be honest, if we really want to be a good parent, kita sepatutnya meraihkan pandangan. Dan inilah kerajaan yang patut fikir. Untuk dia jadi sebuah kerajaan yang baik, dia kena tahu apa yang kanak-kanak nak sebenarnya. Otherwise dia impose saja dan kita akan hasilkan generasi yang follow je apa saja yang kerajaan buat dan dia orang end up jadi generasi yang tertekan dengan terlalu banyak undang-undang, tertekan dengan polisi-polisi yang tak relevan pun untuk dia, tak jadikan dia manusia pun, ataupun tertekan dan akhirnya dia decide jadilah orang yang yang rebel, yang tak nak ikut apa yang negara nak lah. So to be honest, harapannya kalau kerajaan adalah melihat kanak-kanak ni sebagai kumpulan yang penting lah, sebab kita masih nampak kerajaan tak lihat itu sebagai kumpulan yang penting lah. Memang kerajaan bagi peruntukan kepada Kementerian Pendidikan ni selalu memperoleh peruntukan tertinggi, tapi dia lebih kepada fasiliti. Dia tidak pergi kepada pembinaan diri budak tu sendiri. So fasiliti memanglah fasiliti kan, tapi you kena faham konsep budak tu sendiri lah, maknanya pembinaan kapasiti diri budak tu sendiri lah. Dan the whole mindset of semua agensi di kementerian, polis sendiri pun, siapa cikgu adalah melihat kanak-kanak tu sebagai kumpulan yang berbeza. Dan kena dapatkan pandangan lah, sebab tak ada lagi. Memang kalau selama saya dah 5 tahun bekerja, dan kalau Suruhanjaya tu dah 30 tahun dalam industri, kita masih melihat agensi melihat kanak-kanak ni sebagai subjek. Kita kena subjek ni sesuatu yang kita urus. Dia bukan sebagai counterpart, rakan yang kita bersama-sama untuk jayakan satu agenda. So kalau rakan counterpart ni, kita tanya pandangan, kita tanya perasaan, kita tanya apa yang ni. Tapi bila you take this as a subject, you just follow, this is my plan for you. So ini yang masih jauh lagi untuk kerajaan kita buat, dan saya harap inilah yang kerajaan akan usahakan. Lupa tadi kan, berkenaan dengan kanak-kanak yang tertelan, yang makan gula-gula atau apa yang sepatut disalahkan lah sebenarnya. Okey, banyak aspek sebenarnya. Kecuaian lah, ada kecuaian. Tapi itu kecuaian ibu bapa juga. Sebab macam mana budak tu boleh beli gula-gula tu kan, sebab ibu bapa tak kontrol ke apa yang anak dia beli, apa yang nak dimakan kan. So it is actually kecuaian ibu bapa lah, sebab cikgu pun tak tahu budak tu makan. Isteri saya cikgu, so dia beritahu kanak-kanak tu pun beli di luar kawasan sekolah. So memang tak ada siapa tahu, melainkan mak ayah yang buat regular checking lah pada anak-anak. Beli apa tadi sekolah, makan apa tadi kat sekolah, regular checking kan. Tapi mak ayah tak sempat nak check budak-budak beli. Selain daripada tu, sebenarnya is macam mana gula-gula ni macam ni lepas dekat dalam pasaran. Kenapa tak ada kawal, dari sudut orang kata kawal selia lah. Macam mana gula-gula ni boleh dijual, siapa yang bagi lesen, macam ada gula-gula yang macam carrot
karakter menakutkan dan gula-gula saya tengok kan. Macam mana karakter macam tu boleh masuk dalam pasaran kan? Siapa yang nak cakap tarikan tu mengerikan. Tak nampak juga. kan? tak nampak menyelerakan pun. Tapi kenapa produk tu beli dan siapa yang benar yang membenarkan ia dijualkan? So banyaklah aspek dari sudut kementerian ni lah yang kawal ni lah, apa orang kata, makanan tu, Custom kan. custom, lepas tu apa tu KPDNK yang mengawal harga barang, mengawal perlepasan benda-benda ni lah yang license.